jumpa. Mana? Assalamualaikum guys. Saya hari ni nak buat konten makan Maggi. Jom. Kita tak cukup lagi RM3. Okey guys, barang dah dapat. Jom kita pergi surau. Kita kena molek-molek tau. Okay, hari ni kita dah sampai surau. Jom kita buat. Dah sementara kalau kita nak masuk, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Kita pakai ni. Okey, kita sekarang ada kat dapur. Nak basuh jam. Sekejap. Dan kita isi air panas. Okey, hari kita nak pergi dapur yang kedua pula. Sini. Guna air panas ni. Air kowe je. Kita ambil banyak je. Okey, sekarang kita dah nak rendam Maggi. Ini Magginya. Jom kita buka Maggi. Okey, kita dah rendamnya Maggi tapi kita tengah rebus ya. Tu kita tunggu 5 minit. Okey, dah siap. Tengok cari bekas tapi tak ada bekas plastik nak bawa. Okey, kurang-kurang dah jumpa. Mana? Tu, jom. Saya ambil ya juga. Kita mula-mula ambil sudu dulu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya satu. Ambil 6. Kita basuh. Jom. Hai korang, hari ni kita dah siap. Jom kita balik. Jom. Kita tengah jalan je. Ini kita bawa Maggi je. Tu. Korang lagi satu. Saya minta maaf sebab makanan tu kita lupa nak rakam. Okey, minta maaf ya. Minta maaf juga.